Saya fikir TVET bukan masa hadapan. Saya repeat bukan masa hadapan. TVET adalah sekarang. It's now. It's not future. It's here and now. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi dalam podcast Kesuma Jiwa bersama saya hari ini, hos anda Zahrina Zaidi. Baik, hari ini kita punya studio menerima tetamu yang sangat istimewa. Orang yang sangat hebat sekali lah. Saya kira saya pun segan sebenarnya berada di sini. Sangat rasa kerdil sangat-sangat ini. Dan untuk pengetahuan juga, beliau merupakan penerima tokoh mahir tahun 2024. Baik, Datuk. How are you, Datuk? I'm good. Thank you for hosting me today. Terima kasih menjemput saya ke podcast hari ini lah. Okey, baik, Datuk. Kita borak-borak lah dulu kan, Datuk. Boleh. Kan? Saya tengok Datuk punya profil ni kan. Sangat hebat, sangat luar biasa pencapaian Datuk. Baik daripada segi akademik maupun kemahiran. Semuanya orang kata pencapaian tu semuanya luar biasa. Mungkin kita nak tanyakan Datuk, macam mana orang kata at the first place Datuk orang kata tergerak hati untuk memulakan segala-galanya, dan macam mana Datuk orang kata berada di sini pada hari ini, perjalanan Datuk pada awalnya. Okay. Biasanya saya pun tidak pernah berfikirlah yang saya akan duduk di hari di sini untuk memberi penjelasan atau nak memberi pengalaman saya lah, meluahkan pengalaman saya ni. Sebenarnya ini semua bermula sebab terdapat satu jurang. Pada awalnya dari segi generasi saya, kami mula-mula tu kami selalu menekankan pendidikan akademik, pendidikan secara formal akademik, di mana biasalah selepas tingkatan 5 kita akan terus mencari peluang untuk mendapat universiti dan sebagainya. Betul. Pada masa tersebut saya mendapat tempat di 2 universiti tempatan terkemuka lah. Pada masa itu susah nak dapat. Betul. Saya terpaksa menolak tawaran tersebut disebabkan hanya satu je, saya sayang sangat saya menolak. Sebab saya nak bekerja dan juga belajar untuk mendapatkan pengalaman. So masa itulah bila saya pergi ke universiti swasta, saya mendapat satu jurang di sana semasa kita menyiapkan projek atau assignment kita kan. Banyak-banyak ramai pelajar akademik yang kami ada satu masalah. Masalah tersebut dari segi pembelajaran di kelas dan dari segi teorinya dan sebagainya, kita dapat menelah pengetahuan tersebut. Tapi bila kita nak menghasilkan sesuatu benda dari segi apa yang kita belajar tersebut, kita perlukan kemahiran tertentu. Betul. Dan saya mula mengajar kepada ramai rakan-rakan saya untuk menyiapkan assignment. Biasanya sebab assignment tu menjadi satu faktor yang penting untuk kita mendapat ijazah kita pada masa tersebut. Kiranya seawal usia Datuk belajar when I lagi. was 19, I'm already gonna graduate already. So during that time, bila saya nak menyiapkan assignment yang kritikal lah pada masa tersebut. Maksudnya pada masa tersebut assignment kita semua datang daripada UK. So kita kena hasilkan sesuatu projek yang menyelesaikan masalah industri. So dari segi itu ada 2 komponen. Satu, teknologi yang sedia ada, dan juga penyelesaian praktikal yang kita kena ambil. Kita kena selesaikan menggunakan teknologi tersebut lah. So banyak di antara kami yang tiada kemahiran tersebut dari segi coding, dari segi teknologi convergence dan sebagainya. So kita kena bergantung kepada kemahiran-kemahiran yang berasaskan kepada industri. So saya mengambil satu step langkah di mana proaktif, saya mula belajar benda tersebut. Dengan rakan saya pun saya mula mengajar. Bila saya mengajar, saya melihat ada peluang di sana. So saya ambil lah menggunakan lab komputer dan juga facility di universiti untuk mengajar kawan-kawan saya. Dan saya nampak mereka dapat menyiapkan projek tersebut dengan baik dan mendapat markah yang tinggi. So saya mengambil peluang ni. Bila saya keluar nanti itu, saya pergi cari industri yang memerlukan kemahiran tersebut dan saya cuba mengisi jurang di antara akademik
dan industri dengan kemahiran relevan berasaskan kepada industri. Begitulah, long story short, this is how everything started. So saya mendapat tahu semua aspek vocation alam pekerjaan ni ada kemahiran tertentu yang perlu kita dapat tahu dan kita perlu master supaya kita dapat lengkapkan vocation tersebut. Seperti mana kita ada National Occupational Skill Standard. Betul. National Occupational Skill Standard ini merupakan satu standard di mana segala kemahiran tersebut ditetapkan secara tahap supaya mereka dapat menyelesaikan masalah industri dan melengkapkan peluang yang ada di industri tersebut. Okey, baik Datuk. Sangat orang kata pada usia yang sangat muda Datuk memulakan segala-galanya sampailah tertubuhnya SG TVET, betul? Yes. SG TVET tu kan macam mana orang kata apa yang mendorong Datuk untuk menubuhkan SG TVET tu sebenarnya? Okey, SG TVET ini ada cerita di sebaliknya lah. Ada cerita juga. Bila mereka kata SG ni, mereka ingat nama saya Sri Ganesh sebenarnya. Sebenarnya saya ada lebih daripada itu. SG ini adalah Strategic Group. Strategic Group ini adalah untuk melengkapkan 3 perkara. Dalam TVET, kita kena ada satu, fasiliti yang berasaskan kepada industri. Kedua, master trainer. Maksudnya, kita kalau setakat ada academic trainer saja di sebuah college TVET, kita boleh menerapkan knowledge sahaja. Betul. Macam mana dengan elemen praktikal? Betul. So kita perlu ada master trainer. Dan juga ketiga, kita kena ada quality assurance. Yang itu penting. Macam mana kita nak capai kemahiran itu tanpa shortcut. So 3 komponen ni penting. So SG TVET ni saya menerapkan 3 benda ni semasa saya menubuhkan. So setiap pusat bertauliah yang saya tubuhkan yang ada identiti dia tersendiri merangkumi 3 aspek penting ni. Sampai sekarang inilah menjadi satu kitab yang di mana saya pastikan bila kita ada sesuatu program kemahiran atau program yang kita nak meneruskan di alam industri yang diperlukan pada masa industri ini, kita kena pastikan 3 komponen ini mesti ada. So when you don't compromise quality, you will actually produce relevant graduates in the industry. So kita kena buat perkara yang ditugaskan untuk kita ni secara betul. Jangan kompromi benda tu lah. No. So bila saya membuat perkara ini, SG TVET Group ini merupakan satu kumpulan yang menerapkan elemen-elemen ni di semua pusat bertauliah. So bila saya buat satu perkara itu dengan betul, maka ia mewujudkan satu excitement di diri saya bila saya buat betul, dan bila saya mendapat penghargaan daripada industri juga, saya fikir saya relevan. Betul. Bila saya relevan, saya menerapkan kepada benda ni kepada middle manager saya dan juga kaki tangan saya supaya membuat perkara tu dengan betul dan tu. Of course we cannot be 100% perfect. Ini melibatkan manusia. Manusia ada beberapa pikiran, kita kena transfer our leadership knowledge to them. Tapi when we have the intention, bila kita ada niat yang betul, niat yang baik dan kita ada haluan yang betul, maka saya fikir benda ni tidak mustahil lah untuk dicapai. Betul. Okay, Datuk. Saya kira SG TVET ni pastinya ada kolaborasi yang sangat luar biasa dengan industri-industri luar. Baik kementerian juga. Kita nak tahu lah kan, mungkin penonton pun nak tahu sejauh mana relevannya pelajar-pelajar yang ada orang kata attend SG TVET ni. Okey, biasanya kita ada alumni, kita ada graduan. Tapi graduan saya ini yang dah graduate pada tahun 2004, 2003, yang sekarang mungkin dah beranak, dah ada keluarga dan sebagainya kan. Mereka ada dua golongan lah. Satu golongan yang baru graduate, mungkin the last 5 to 6-7 years. Mereka ni sedang sekarang menuju ke arah menjadi seorang middle manager. Maksudnya bermula dari segi pakar industri, mereka sekarang sedang mempelajari di alam industri mereka sendiri macam mana nak menerajui industri mereka. Okay? Tapi
graduan alumni yang lebih dari 10 tahun yang dah graduate daripada tempat kita ni, mereka pula sekarang mungkin pada masa ini, mungkin saya tidak berfikir tentang ni pada awal dulu, mungkin 10 years ago I will not think this way, but sekarang yang dah 10 tahun lepas ni graduan ni, mereka perlu sasarkan diri mereka ke arah keusahawanan. Sebab I think the growth of the industry, dia ada dia punya inflection point. Maksudnya bila dah setakat ni je, dia tak boleh grow dalam industri dia, maka dia kena mula cari flexibility dalam industri mengikut kepakaran yang dia ada dan juga perkhidmatan yang dia boleh sediakan industri. So saya fikir dua-dua golongan ini, alumni ini merupakan golongan yang amat relevan di industri. Tapi ada juga golongan yang saya fikir mereka ni nak setakat sijil sahaja pada masa tersebut. Mungkin mereka tidak ada satu perjalanan alam persekolahan yang baik ataupun drop out dan sebagainya kan. Untuk mereka pula, mereka fikir diri mereka adalah relevan. So mereka mendapatkan persijilan tersebut dan mungkin mereka tidak bekerja di industri yang sama. Mereka mungkin bekerja di industri yang lain. Example, can be a culinary graduate. Mungkin dia fikir dia ada pengetahuan dari segi culinary, tapi sekarang dia bekerja di industri yang relevan dengan hospitality, tak semestinya di kitchen. So benda ni dia ada dia punya cross functional skills lah, di mana dia nak guna pakai. Asalkan mereka ni telah mendapat satu kemahiran dan telah ada haluan dalam hidup. Saya fikir itu yang paling relevan. So biasanya lah dalam seseorang bila kita mulakan kelas ya, katakan hari pertama kelas ataupun dah selepas sebulan, dalam kelas tu kalau ada 10 orang, kita dah mula tahu dah daripada 10 tu yang 3 ni mungkin satu hari akan jadi engineer. Yang selebihnya yang mungkin 3-4 ni akan menjadi usahawan. Mungkin yang 2 ni dia at least minimum mesti menjadi satu juruteknik. So kita dah pastikan mereka ni capai minimal level at least untuk be relevant in the industry. Kami takkan abaikan sesiapa. That is our intention from day one, objective. So pastikan sampai akhir tu bila jadi alumni itu mereka adalah relevant dan juga mereka pasti ada kelebihan dengan kemahiran tersebut. Okay, Datuk. Kita nak tanya, macam mana sambutan pelajar-pelajar ataupun sambutan orang ramai ketika mula-mula SG TVET ni ditubuhkan? Adakah SG TVET ni dapat menarik perhatian ataupun minat orang luar untuk orang kata join bersama-sama? Sebab TVET ni dulu saya rasa bukanlah satu perkara yang kita pandang serius pun. Kita macam kemahiran. Kalau Datuk perasan lah, few years back kan sebelum ni, semua orang memang bercakap mengenai education ni, orang cakap doktor, kita nak akademik je. Tapi kita tak tengok pun kemahiran. Macam mana tu, Datuk? Benda ni pada awalnya saya lihat sebagai cabaran. Dah 25 tahun saya fikir benda yang sama. Setiap tahun kita ada benda TVET, kita ada masalah sedemikian. Saya lihat ni daripada sudut yang lain. Pada awalnya, TVET ini menjadi alternatif. Maksudnya kita guna istilah kalau dia gagal SPM terus ke TVET. Okay, ini pada awalnya. Sebab mereka tiada pilihan. Betul. They want to do good but they didn't do good in their academic. So the only relevant pathway would be TVET. Pada masa tersebut lah. Masa tu mereka tak sebut TVET pun. Mereka sebut kemahiran. Betul. Tapi banyak di kalangan kita yang tidak faham definisi TVET ni. Technical Vocational Education and Training kan. Technical maksudnya you belajar benda-benda kemahiran. Education maksudnya you terapkan kemahiran dalam pathway pendidikan tu. Betul. Okay, vocational means membelajar perkara yang berkaitan dengan pekerjaan vocation. Training tu upskilling dan reskilling. So TVET ni dah merangkumi semua dari segi pendidikan. Mereka tidak faham. So of course now TVET has become the buzzword. Tapi when we go back to 20 over years ago, student datang dengan confusion. Dia kata saya nak belajar diploma. So adakah institut ni menawarkan diploma walaupun saya gagal? Tapi kita ambil advantage lah masa tersebut. Macam mana nak beritahu dia ini kemahiran dan sebagainya. Kita kata yes, tapi ini alternatif. So I want you to experience it. Tapi bila mereka menjalani latihan kemahiran tersebut, maka mereka fikir benda ni relevan dan mereka dapat
ganjaran yang bagus lah. So mereka pun terus memberitahu rakan-rakan mereka dan sebagainya. Tapi sekarang it's not that case anymore. Sekarang kita ada 3 kategori tau. Satu, graduan daripada universiti yang tidak mendapat pekerjaan, maka mereka mendapati kemahiran atau TVET ni satu skill set yang penting. Betul. Right? Transition workers. Ini penting. Transition workersnya mereka dah berada dalam industri tersebut, industri yang sama for 10-15 years. Bila industri tu disrupted, mereka nak cari benda lain, maka mereka menyediakan diri mereka untuk pergi ke kemahiran. Okay. Then we have retrenched workers. Retrenched worker ni sudden lah. Dia akan kata kilang tutup. Pejabat ni tutup. Apa nak mereka buat? So mereka kata okay, for survival I have to learn skills. Contohnya lah saya beritahu, katakan dia belajar dari segi electrical or maintenance, ataupun dia adalah seorang graduan yang telah lama di industri untuk bidang penyelenggaraan dan sebagainya. So mereka ada wisdom ataupun pengalaman industri mereka. Sebagai seorang retrenched worker, dia mungkin boleh mempelajari bidang drone ataupun electric vehicle supaya dia stay relevant dekat industri. Betul. Hanya bidang yang berlainan, tapi pengalaman yang dia dapat tu dapat membantu dia dalam bidang yang dia membuat pilihan tersebut. So sekarang ia menjadi tumpuan kepada pelbagai kategori. Seperti mana yang saya beritahu tadi, satu, graduan, kedua, retrenched workers, ketiga, transition workers, keempat, barulah lepasan SPM. So lepasan SPM tu journey dia panjang sikit, 2 tahun. Tapi untuk transition workers, retrenched workers, graduate ni, ini menjadi satu langkah untuk di reskilling dan upskilling. So saya fikir TVET ni kalau kita bagi penumpuan kepada benda tersebut, maka kalau kita tahu di manakah kita berada, TVET tu akan menjadi relevan untuk kita. Okey Datuk, sikit lah Datuk. Kita nak tanya tentang masalah pengangguran sekarang. Kalau dulu kan, few years back, orang tak nak pilih kemahiran sebab kita tengok akademik. Tapi sekarang kita nak elakkan daripada pengangguran, kita pilih kemahiran. So apa pandangan Datuk? So saya fikir pengangguran itu seperti mana yang saya beritahu. Apakah definisi pengangguran? Bila sesuatu pihak mendapati kita tidak relevan lagi untuk mereka, maka kita diberhentikan kerja, kita menjadi penganggur. Bila kita dikategorikan sebagai penganggur, maksudnya kita tiada kemahiran tertentu untuk menjadi relevan atau aset kepada industri tersebut. So we choose either to be an entrepreneur. Tapi kalau entrepreneur pun kena ada kemahiran tersebut. Kata besok kita nak jual karipap, kita kena tahu macam mana buat karipap dengan cara yang betul, bukan setakat buat karipap je, dengan cara yang betul, dengan hygienik dan sebagainya, kan? Perlu ada knowledge. So kemahiran itu amat relevan di semua pihak. So seperti mana puan tanya tadi, pilihan graduan ini ataupun orang yang telah diberhentikan kerja, kemahiran itu sekarang menjadi bukan pilihan, ia menjadi satu survival. Maksudnya kalau tak ada diberhentikan kerja saja, menjadi penganggur, maka kemahiran merupakan satu tool atau weapon untuk mereka terus untuk meneruskan kehidupan mereka. Betul. Okey Datuk, kita dah jauh hari ni kita berbincang pelbagai kan, daripada Datuk punya at the first place, bagaimana Datuk mula menjejakkan kaki dalam industri, bagaimana SGTVET juga terkenal dalam kalangan ramai orang hari ini. Mungkin kita nak tanya harapan Datuk kepada semua orang yang menonton kita punya podcast, tak kisahlah kepada anak muda remaja kita mahupun kepada ibu bapa di luar sana yang mungkin masih teragak-agak untuk orang kata nak bagikan green light kepada anak-anak yang memilih kemahiran TVET ni. Okey, harapan saya adalah satu saja, di mana saya untuk parents pula kenal pasti kelebihan anak anda. Jangan mengenal pasti kelebihan anak anda melalui akademik. Apakah yang mendorong mereka untuk meneruskan kehidupan mereka? Betul. Beri bantuan sokongan tersebut, kenal pasti kemahiran yang boleh membantu memberi sokongan kepada mereka, dan jangan berfikiran secara saya tak nak beri definisi pemikiran tersebut, tapi jangan macam dahulu kala.
Masa generasi kita lain. Kita tak ada pilihan, hanya ada akademik saja. Sekarang ada banyak pilihan. So anak-anak ni beri mereka dorongan, beri mereka sokongan. Don't bother about what other people have to say, your neighbor have to say, whatever. Give them all the support. Bagi mereka teruskan kehidupan, buatkan mereka ni busy sangat. Jangan bagi dia masa sangat untuk berfikir-fikir dan sebagainya. Sebab ada banyak peluang sekarang, tak perlu fikir banyak dah. Just jejak kaki je, I think you are on the right path. Right. Okay, mungkin sikit lah untuk anak muda di luar sana yang masih teragak-agak nak pilih TVET ni. Saya fikir TVET bukan masa hadapan. Saya repeat dah, bukan masa hadapan. TVET adalah sekarang. It's now. It's not future. It's here and now. You have to choose this part untuk kamu jadi relevan pada masa yang akan datang. So saya fikir, kalau seseorang yang walaupun dah pilih akademik pun, buatlah TVET ni secara part time. Kalau yang tak pilih akademik full time tu, buat TVET ni full time je. Right not? Sebab kerajaan dah beri banyak peluang. Betul. Dia ada bagi subsidi, dia dah bagi allowance, dia dah sebagai banyak pinjaman. Pinjaman bukan beribu-ribu, berjuta-juta dia dah bagi dah untuk teruskan pengajaran melalui TVET tu. Tapi pilih institut yang betul, pilih institut yang boleh menawarkan pekerjaan dan juga ada penarafan bintang daripada Jabatan Pembangunan Kemahiran supaya mereka ini tidak terpesong lah semasa mengikuti TVET ni. Okey, Datuk. Sikit Datuk, sempena Hari Pekerja. Datuk pun merupakan orang kira somebody lah yang sangat dikenali dan juga disegani. Mungkin ada kata-kata ataupun ucapan sempena Hari Pekerja buat pekerja di luar sana. Okey, di pekerja di luar sana seperti mana yang saya beritahu tadi, sempena Hari Pekerja ini, pilihlah kemahiran yang mampan. TVET, saya berfikiran TVET, you have to choose TVET for sustainable career. Walaupun anda berada di permulaan alam pekerjaan anda ataupun nak bersara ataupun middle part dalam pekerjaan anda, pastikan pekerjaan anda ada juga dorongan kemahiran yang membolehkan anda menerusi dengan kemahiran yang mampan, sustainable career. Right. Okay. Datuk, itu sahaja untuk kita punya siri podcast hari ini. Saya kira sangat banyaklah kita dapatkan dan saya harap semoga semua yang menonton kita punya podcast dapat banyak juga knowledge. Dan mungkin kan kalau kita dapat sambutan, kita akan teruskan ke siri kedua, kita tak tahu kan. Terima kasih. Right. Baik, thank you Datuk. Thank you so much. Right. Okay. Itu sahaja daripada kami berdua. Apa yang penting, jalan terus.